Selantik. Selantik. Tidak lama lagi kita akan sampai ke Lacau, Pekan Lacau. Kita sudah melepasi kampung Simpang Munggu Ubah, Sungai Tengang, Selantik. Sekarang kita akan sampai di kawasan tidak jauh lagi dari Pantuk. Ini dia pin Pantuk guys, Simpang Pantuk. Simpang Pantuk. Masuk dalam. Pantuk terkenal dengan, kalau dulu lah ada pesta tapah Pantuk. Ada rem di sini guys. RM870 satu tan kelapa sawit. Ada rem. Selepas Simpang Pantuk ada rem. Collection center untuk oil pump. Ini jalan menuju ke, daripada Simpang Pantuk, sekarang kita menuju ke Lacau, Pekan Lacau. Yang kita tengok bukit sana tuh Bukit Kelingkang guys, tuh Gunung Kelingkang. Perjalanan dia. Sampai inilah jalan Penbonio nih guys. Ada bus. Ada satu rem lagi guys, RM910. Ada banyak collection center sepanjang jalan dari Pantuk ke Lacau, ada rem. Ini pun satu, ini dia RM910. Itu rem dia guys. Rem collection center untuk kelapa sawit. Oke, kita dah nak sampai ke Pekan Lacau. Masih banyak kampung di tepi jalan nih guys. Banyak kampung. Dari Rapak Tepus guys, Rapak Tepus menuju ke Lacau. Jalan dia guys. Agak bergelombang. Agak bergelombang. Agak bumpy lah. Ada polis Platun Tactical Staring sebelah sini guys. Ini keadaan di menghampiri Pekan Lacau, jalan ke hampir ke Pekan Lacau guys. Mau masuk ke dalam? Mau masuk? Oke. Ini pesan Pekan Pasar Lacau guys. Ada siapa tuh? Ini nak masuk ya. Ya. Simpang Pasar Lacau. Inilah dia Pekan Lacau guys. Kita masuk Pekan Lacau. Banyak pondok-pondok orang. Mana aku jalannya? Kanan. Dia ada pasar. Ini ada Boleh aku pasar. pakai kah? Boleh, sebelah ada ni. Sini ya. Oke. Masih lubang. Pemandangan di Gerai Lacau guys. Dah beli. Dah beli mau? Mau beli apa mau? Sini biasa pakai kan dekat sini nih popular benda ni. Kedai ada ikan mah. Kulat kerang. Boleh. Bawa balik kucing.
Kulat kerang, dia panggil kulat kerang, macam kerang pada lah. Kulat. Hai Mo. Apa tempat ni Mo? Nama tempat ni Lacau. Oh, kedai dia. Kungfu. Ini lah. Pasar Lacau guys. Lai Corner. Lai Corner Cafe. Kalau jelawat gunjing pirang salai lumit. Wow, salai lajung. Ini yang lajung yang salah ini, lajung aslinya. Keropok leko. Leko. Dia bukan Lacau guys, bukan Lacau. Sepanjang jalan nih ada banyak guys. Bukan Lacau. Kita menuruni Bukit Bangunan, bukit yang popular dengan namanya Bangunan, sehingga ada dun Bukit Bangunan. Ini bukit dia guys. Dulu ini tempat legend guys, legend tempat ni. Sekarang jadi macam ni guys, jadi Pen Borneo Bukit Bangunan. Pemandangan di depan tu ada nama gunung guys, Gunung Lingga. Wah, cantik Gunung Lingga guys, flat di atas sana. Ada nama dia Bukit Gunung Lesung atau Bukit Lingga. So sekarang kita berada di Pungguk, Kampung Pungguk, bawah Bukit Bangunan, Kampung Pungguk Tapang. Pemandangan di sini guys macam di negara orang putih. Oke. Dari Kuching tadi kita gerak pukul 2 petang. Sekarang dah pukul 4.50, hampir 3 jam, 2 jam. 3 jam lah, hampir 3 jam kita dah driving. Kita menuju ke Julau, we are coming. Let's go guys, kita tengok apa yang ada di Julau. Tadi kita sudah limpas Lacau, Bukit Bangunan. Sekarang kita menuju ke seterusnya Seri Aman, the only Seri and Aman. Okay guys, let's see. Tengok berapa kilo lagi mau sampai sana. Di west ni tak boleh cari.
Okay, let's go. 100. Pukul 7.16 malam baru sampai guys. Kita ada 2 jam 25 menit menuju ke Julau, Pekan Julau. Okay, let's go. Yuyos. Nah, tu nak Aki di belakang. Ya kan? Ni nak Aki. Ya meh, kono. Mana? Lagi. Ya elah, akhirnya kejar juga dia. Oh, Aki ke bawah. Ini keadaan jalan guys, jalan highway Pen Borneo dari Seri Aman ke Betong. Pemanduan dalam 80-100 km sejam guys. Pemanduan yang santai-santai lah. Tidak juga terlampau laju, tidak juga terlampau slow. Oke lah, pemanduan santai-santai. So dari Kuching sampai Seriaman pukul 2 sampai Seriaman pukul 5, lebih kurang 3 jam lah guys. Pemanduan santai-santai dari Kuching ke Seriaman 3 jam. Kalau yang lebih laju mungkin 2 jam ataupun 2 jam setengah. Tapi kita bawa dalam 3 jam, 3 hours only. The road condition is very good. Ya, selesa kita drive dalam kelajuan yang selesa lah. Oke, kita teruskan perjalanan menuju ke Betong, Seratok, Roban dan seterusnya Sarike sebelum sampai ke Pekan Julau. Oke, let's go. Banyak big bike guys. Ada big bike activity di waterfront malam tadi kita sudah pergi sana. So hari ini kita tengok banyak big bike datang dari luar Kuching menuju ke Kuching. Karena ada program big bike seluruh Sarawak, Brunei, Indonesia, Filipina dan juga Sabah berlangsung malam ini di waterfront Kuching. Tapi kita tak dapat ikut. Kita tengok motor ada dari kanan ni guys, big bike. Wah. Okey, sekejap hujan, sekejap kering. Ya, hujan untuk membasahkan jalan. Kalau tidak di jalan debu nih guys, berdebu dan berhaba panas. Di hujan yang rintik-rintik ini bolehlah menyejukkan perjalanan kita. Sungai Unduk, Batang Sungai Unduk guys. Ada satu lagi nanti ya ini Sungai Unduk Batu Lintang, Sungai Unduk Batu Lintang guys, Seri Aman. Oke, let's go. Kita berhenti rehat sebentar guys. Wah, berhenti rehat. Kita rehat. Kita rehat tepi jalan dulu guys. Oh. Oke guys, kita dah sampai ke Betong sebelah kiri, tapi kita terus ke Sibu guys. Ini simpang ke Betong.